Hey, Assalamualaikum. Wak gapo tu? Lama-lama kali nampak kali video kita. Okey, jadi video kali ni kita ada satu tempat. Kita dah nak singgah banyak kali dah sini tapi tak ada masa semua lalu. Jadi sini kita minat dengan suasana dia. Set demo tahu kata kita main mana, duk mana, set demo tengoklah video ni sampai habis. Banyak kali dah kita lalu kau ni emang. Kita tak tahu dalam ni dah. Dia buat betul rumah lama dah. Kita tak tahu ada gapo dalam ni emang. Kita main banyak kali dah emang. Kena masuk ini emang. Termasuk tengok. Termasuk dah. Tak tahu ada gapo sini. Okey, kita sudah masuk dalam suasana dia dah. Suasana gapo kita nak mari gini. Boleh kita nak mari sangat tempat ni dia. Yang itu dia buat betul rumah lama. Rumah zaman-zaman dulu. Betul-betul rumah dulu dia buat. Okey, jadi kita mari kali ni kita tak usah mari sia-sia. Kita nak buat juga video kali ni. Nak we ada juga dalam budak kampung. Lepas tu kita nak we orang kat rumah kita, kat kampung kita boleh tengok suasana tempat kita duduk. Jadi sama-sama kita duduk jalan tengok suasana dia sejuk. Kita masuk dalam ni, kita teringat zaman-zaman kita tak ada zaman ni tapi kita rasa kita duduk dalam zaman-zaman dulu. Dia buat tempat ni macam satu kampung. Macam kita duduk kampung dulu. Dia mungkin dia buat tempat sejarah ke apa tak tahulah sini ni. Ni rumah Mak Kilau. Rumah Mak Kilau ni. Rumah Mak Kilau. Sini ke mana emang? Jadi rumah yang hak sebuah ni tu dia buat betul rumah Mak Kilau. Macam hak kita tengok tu hak set-set dia mana nampak. Kita pun tak suka-suka kata kita nak boleh mari tempat benar ni, tempat rumah gini deh. Memang kita pun ada minat juga tengok rumah lama-lama. Tapi hari ni kebetulan sungguh boleh masuk tengok tempat sejarah lama-lama gini ni. Mungkin dia buat rumah sebuah-sebuah ni untuk sejarah dah ni. Duduk zaman-zaman dulu emang. Oh, yuk rumah dulu. Tapi tak sabar kita hari ni kalau dia molek kita bakar gapo bang ni. Tajuk ke gapo, sokok ke gapo emang dah. Tapi tak ada lah kita lalu jalan. Tak ada step by gapo dah. Beradu tengok lah. Beradu tengok. Terus naik tu. Boleh naik? Naik. Tapi dia suruh cat lipat. Cat lipat dulu. Okey, kita mari naik rumah satu buah ni. Mungkin ada orang duduk sini sebab dia ada peti atas tu. Kita tengok dalam rumah dia, tengok pintu, tengok dinding, tengok pagar musang dia. Allah, comel. Dewa apa? Warisan. Dewa warisan. Abang Manggesto kita royak atau kita mari tengok rumah Dewa Warisan. Lagu mana rumah dia? Dinding tepi Dewa Warisan Warisan pahlawan. Rumah sejarah juga dia buat emang dah. Duduk depan. Ya kita masuk ni tempat ni kita tak tahu sejarah benar. Kalau ada orang seorang hak tahu sejarah tu lagi sedap video ni memang. Dah. Macam kita royak tu sebab kita mari sini kita tak tahu sejarah hak sebenar. Jadi kita nak cerita-cerita tu tak boleh nak cerita sebab kita tak tahu sungguh. Kenali tu. Tok Kenali. Rumah Tok Kenali sini. Tu dia buat tu. Okey. Betul memang. Betul memang. Kita boleh tengok rumah Tok Kenali. Hak Abang Manggesto kita tunjuk sat ni. Ni betul rumah dia tu. Boleh tengok betul rumah dia lagu mana. Kita pun duk jalan slow lagi nak tengok rumah hak lain-lain lagi. Rumah ni. Lawa mana dia buat dah. Dia buat sobat gapo dah macam pagar musel dah. Kita pun tak tahu sejarah dia. Kita royak gitu jepai tu kita royak. Ikut sembok tu dah tapi sejarah benar tu kira tu video ni nak ambil maklumat dengan kita kira tu tak leh tak leh video kayak ni sebab kita mari tak tahu sejarah sungguh cuma kita minat tempat-tempat benar-benar gini minat dengan dia buat tu kita masuk mata tu kita. Okey, yang ni tak silap Abang Manggesto kata rumah Tuan Abdullah. Macam sepuh set demo tengok tu dalam rumah dia, tengok pagar musel dia buat memang comel lah, dia buat bunga, buat gapo. Benar ni memang tunjuk seni sungguh. Rumah sekolah dia buat. Dua ekar. Ya dah macam sekolah gapo dah. Itu tak tahulah, kalau siapa tahu tu boleh komen dah. Okey, macam sepuh kita duk royak tu siapa-siapa tahu boleh komen dalam video ni. Kalau ada tempat kita cakap salah, cakap gapo tu set-set demo boleh betul boleh komen sebab kita mari pun macam sepuh duk royak tu
Kata kita mari dengar tak tahu. Okey. Tengok kita tengok. Okey, walaupun kita tak tahu khas sejarah apa, tapi video kali ni kita nak tunjuk semua rumah hok mana ada sini. Kita nak tunjuk dalam video ni. Beres kata dalam video ni kita nak jumpa gapo atik, kita nak jumpa. Semua ni kita jumpa rumah lama-lama dah. Yang lepas tu kita tengah masih cari lagi. Masih cari kita ada jumpa satu tempat tu kita tengok batai kayu dia. Oh, besar batai kayu dia. Nak kata sini memang dia buat benar betul rumah tu. Kebanyakan dengan kayu lah. Sebab rumah lama dah. Tengok atau dia lukisan atas bumbung dia dah. Memang Pak ngajar yang mana? Bijak. Oh, ada aku mesti. Pak ngajar. Tepak ngajar tepak. Zaman dulu lah kau, mana dah? Oh. 20 orang belekek kayu ni yang mana? 20 orang yang mana? Okey, jadi kita masih jalan lagi. Kita pun ada tak banyak buah rumah dah. Kita nak tunjuk. We cukup semua dalam video kita ni. Bisa demo tengok. Yang mana tengok tebal mah. Ni Ha. keping ni. Keping dah. Dah Pohon dah. Dah kayu sepape dah. Batai. Allah. Oh. Saya mana kayu susah yang mana? Oh, yo mikman. Kau tahu lukis comel kat mana? Amal pion nak ni. Amal lukis. Kayu je nak kayu. Dia buat rumah kayu ni kemak. Oh, ni macam pondok je buat dah. Tapi itu lah dah. Dia ada orang jaga dah. Jadi sama taruh kita tengok rumah dah. Tapi kita ada jumpa satu benda. Gapo ni. Kita dah ingat gapo emang ni. Tengok emang dia buat macam rumah gini emang. Kena gon ni emang. Madu keluluk dah. Banyak emang. Banyak pakut ni. Kita tergapo ni tengok ai. Tadi kita nak zoom dekat dah. Aduh. Nampak dah. Aduh. Ha. Boleh masuk emang. Ada sikit lagi. Sebelah kita mari tunjuk pelakor. Okey, selepas tengok madu keluluk kita akan bergerak lagi. Tengok juga, tengok lagi. Gapo lagi hok kita tak tengok. Kita kena tengok semua dalam ni. Kita mari di gapo. Hok memang ni. Hai, hati saya Okey, jadi masa sekarang ni kita tak tahu atau kita duduk mana. Kampung gapo, tempat ni orang panggil gapo. Hanya marah orang lah kita. Kapung, nama kapung. Tapi dia ada kapung pau lah. Tak silap dah. Pak kita nak panggil gapo ni. Tak apalah, kira atas rumah lama lah. Jadi video kali ni kita maaf dah sebab kita nak cerita-cerita pasal sejarah dia tu kita sebab tak tahu maklumat. Kita nak royak takut tak kena. Kita diri pun tak tahu mana juga. Kan abang? Betul lah kita mari ni kerana betul lah. Bolehlah tunjuk gambar, video. Bisa saya mau tengok. Ya sini ya apa ke panggil? Ya tunjuk benar-benar ni lepas tu ya ada apa ya mah? Dia boleh sewa. Ya boleh sewa tidur boleh sini dah. Homestay kau resort ke apa tak tahulah dia. Ya boleh. Macam orang jauh nak mari sewa sini pun boleh tidur. Ya ada tempat tidur sini. Sini belakang kita ni tempat parking dah ni. Cuma rumah lama-lama tu ya orang panggil ya rumah sejarah lah. Jadi satu tempat lagi hok kita tak tunjuk. Kita pun tak tahu gapo dah. Iaitu kolam mandi. Tak suka kata ada kolam mandi juga kat belakang ni. Kalau siapa-siapa bawa anak dah boleh main mandi kat kolam. Ya ada kolam belakang rumah hok kita tunjuk sana ada kolam ni. Ada budak tu mandi. Siapa panas boleh main mandi. Akhir sekali ni. Sudah lengah lah kita jalan tunjuk suasana rumah lama. Tak silap dia dekat pau memang. Memang tu. Wow, so. Tak silap ada pau dah kita duduk dah. Tapi nama gapo-gapo tu tak tahu, kalau orang tahu boleh komen dah. Masuk komen tempat ni orang panggil gapo sebab kita duk lalu 2 kali lah kawasan ni. Tapi kita tak kena masuk sekali. Hari ni kita masuk buat video. Mungkin kita nak orang kapur-kapur kita boleh tengok. Lepas tu orang sini hak tak pernah mari boleh tengok juga video kita kali ni.
Tapi kita nak bagi kata cara-cara dia buat dah. Nak kata kayu gapo dia pakai besar kayu. Kayu keping memang dah. Mau tu kayu sama nak tahu. Hak kita buat papah ni. Tapi kemah bah, kemah. Kita boleh tengok barang tradisi lama-lama gini. Tapi tak kena kita makan emang. Jadi kita nak makan comel lagi emang. Yalah. Tapi ada lalu jalan singoh tahu dah putih. Pada video kali ni, siapa-siapa tahu sini mana nama gapo sini boleh komen. Video kita sekarang dulu. Assalamualaikum.